Oke guys, kita tuangkan pansuh ikan keli kita guys. Wow, masak punya nih tudung guys, tengok. Ini memang boleh makan. Wow, itu dia guys, luar biasa. Mantap guys. Wow. Oke guys, jom kita makan guys. Ini jeruk cili saya. Tengok ada cili. Air jeruk cili saya guys. Ya, kita mau makan cili macam ni je. Jeruk bagi bagus. Ni ikan masin sudah ditumbuk guys. Wow, jom kita makan. Sudah lapar. Wow, mantap guys. Sudah lapar loh saya. Pukul berapa? Baru makan nasi guys saya. Gemuk lah kali ni. Wow. Tutup juga daun ubi tadi. Mantap. Pelan-pelan makan guys. Ubi. Wow. Ubi ni, boleh tahan. Tengok. Betul.
Panso ikan kelik sungai ni guys, campur buat telur asam. Sama cakap. Oh. Gemuk guys, tengok kulit kelik ikan ni. Dia makan buat sawit. Tutup mentiung guys. Nanti hari Sabtu ni guys, mungkinlah kalau anak saudara saya ada peluang, dia ada call saya. Hari Sabtu ni saya pergi kampung kakak saya lah. Saya nak ambil solar dia guys, solar dia yang besar tu. Saya nak ambil tu, saya nak guna di sini guys untuk cas bateri. Saya pakai kipas pun boleh, besar. Dia suruh saya ambil guys. Susah, saya tak ada tempat cas. Penat juga saya pergi rumah anak saudara saya, cucu-cucu saya dekat seberang sana. Hari Sabtu saya mau ambil solar. Senanglah, kakak saya suruh saya ambil. Saya bawa anak saudara saya guys, sebab dia ada hilak, guna hilak dia lah. Saya minta tolong dia. Oh, kenyang guys, banyak nasi saya guys. Betul-betul kenyang. Setiap petang pun saya tak ada masak lagi. Mungkin masak nasi sajalah. Lawak sudah ada. Air jeruk cabai. Oh, mantap.
Oke guys, sekian saja video daripada Aki Atoy tengah hari ini. Jangan lupa share, komen, dan subscribe Aki Atoy channel. Bye bye. Jumpa lagi di video yang akan datang. Mantap.